Okay, Assalamualaikum. Hari ni aku nak react satu trailer filem seram tempatan. Tajuk dia Misteri Fraser 1910. So filem ni diinspirasikan daripada kisah benar. Dulu kalau kau pernah dengar cerita seram pasal Bukit Fraser, so ni berdasarkan kisah tu lah. Kisah yang dulu popular juga, cerita-cerita pasal cerita seram pasal Bukit Fraser ni. So cerita ni akan keluar 26 Jun 2025. Kalau tengok kat sini, pelakon dia boleh tahan juga, Mat. Ada Datuk Rahim Razali, Galak. So kita layan dulu lah trailer dia. Mr. Fraser! Cerita Fraser ni dah lama. Aku masa kecil tu pun dah pernah dengar. This area looks untouched. Rumah besar lah kan. Bukit Fraser ni nama ni ke? Nama orang ke? Tadi dia sebut Mr. Fraser ni. Wife dia kena rasuk. Yang tersimpan Datuk Rahim Razali, bro. Yang tidak dikongsikan pada masyarakat. Salah satunya kisah seorang insan yang pernah aku taati 50 tahun dahulu, Mr. Louis James. Super Bowl! Disebabkan saya, tempat ini maju. Adik kita suruh So nama tempat tu berdasarkan nama orang lah sebenarnya. Mr. Fraser ni jahat ke? Where is Mr. Fraser? Oh pula Mr. Fraser kena kacau. Oh, Mr. Fraser hilang. Oh, siapakah itu? Okay, so filem Misteri Fraser 1910 akan tayang 26 Jun 2025. So cerita ni dulu kisah seram yang popular. Kalau cerita pasal Bukit Fraser, ada cerita hantu di sebalik tempat tu lah. So adakah filem ni filem seram yang menarik untuk filem tempatan? So kita tunggu 26 Jun 2025 filem Misteri Fraser 1910. 1910 dah lama, Mat. Patutlah. Aku kecil dulu pun dah pernah dengar cerita ni. Okay, so apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah. Nyaman.